Allah, Tuhan kita yang menjadikan kita akan bagi hadiah sendiri. Apa agaknya selalu kita sebagai ibu ayah cerita dengan anak-anak mengenai bulan Ramadan ni? Mesti kita cakap dengan anak-anak pasal puasa kan? Saya rasa kalau kita berkongsi dengan mereka tentang bulan Ramadan itu secara keseluruhannya, dia akan lebih menarik. Apatah lagi kalau ibu dan ayah dia yang sampaikan. Apa yang kita nak ceritakan dengan anak-anak tentang Ramadan ini? Sebenarnya sama je macam poin yang ibu ayah selalu dengar dekat ceramah ataupun anak-anak dengar daripada di sekolahnya. Tetapi dia ada sentuhan yang berbeza sekiranya ibu dan ayah sendiri yang sampaikan, iaitu apa kelebihan Ramadan tu, apa bulan Ramadan tu. Yang pertama, ibu ayah kita boleh ingatkan anak-anak, boleh kongsi dengan anak-anak. Sebenarnya Ramadan ni adalah bulan yang paling mulia daripada semua bulan-bulan dalam bulan Islam. Jadi, oleh kerana dia sangat mulia, kita kena raikan dia. Kita kena raikan bulan Ramadan ni. Antara sebab kemuliaan bulan Ramadan itu pastinya sebab dia ada puasa. Dan puasa kita boleh terangkan dekat anak-anak kita kaifiat puasa itu secara menyeluruh tentang berpuasa menahan diri daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, adalah untuk melatih kita supaya bersabar, untuk mengingati orang-orang yang lebih susah daripada kita, contohnya yang tiada makanan. Sebagai ibu ayah, cuba highlightkan pada anak-anak kenapa puasa tu mulia. Puasa tu sangat mulia kerana Allah katakan Allah sendiri yang bagi ganjaran pahala. Sebab puasa ni memang susah. Jadi Allah akan beri pahala yang tidak terhad, unlimited. Apabila kita berpuasa. Hopefully dengan cara ni anak-anak akan sangat bersemangat kerana Allah, Tuhan kita yang menjadikan kita akan bagi hadiah sendiri. Allah, Tuhan kita yang akan bagi medal tu sendiri. Betapa besarnya pahala yang Allah nak bagi khas kepada anak-anak yang berpuasa, ataupun kita yang berpuasa. Kita yang dewasa dengar pun bersemangat kan. Apatah lagi anak-anak. InsyaAllah mereka mampu faham perkara ini. Satu perkara lagi yang ibu ayah boleh terangkan pada anak adalah istimewanya Ramadan ini kerana pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Oleh sebab itu, inilah masa untuk kita berlumba-lumba berbuat kebaikan. Jadi, bulan Ramadan ini, ibu ayah boleh highlightkan dengan anak-anak. Ini bulan untuk kita berbuat baik. Buat baik sebanyak-banyaknya. Seperti mana pahala untuk puasa tadi tak ada had. Buat kebaikan dalam bulan Ramadan pun pasti berganda-ganda pahalanya. Amalan yang memang Allah sebutkan khusus untuk bulan Ramadan, apa? Quran. Quran. Jadi, antara perkara yang ibu ayah boleh ingatkan, boleh highlight pada anak-anak, kenapa kita semua sibuk baca Quran, kenapa sibuk nak khatam Quran, tadarus Quran, adalah kerana Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Sebab itulah kita nak menghargai, nak menjiwai, nak merasai balik kehebatan Al-Quran tu adalah dengan kita mengamalkannya dengan baik pada bulan ni. Jadi bila anak-anak tahu yang bulan Ramadan ni turun Al-Quran, mereka akan rasa mulianya, specialnya keterikatan Al-Quran dan Ramadan tu sendiri. Satu lagi ibadah yang memang mendapat sebutan khas yang kita boleh highlight dengan anak-anak adalah sedekah. Jadi kat sinilah peluang untuk kita ajar dan ajak anak-anak untuk memberi sumbangan sedekah kepada sesiapa yang memerlukan. Boleh sumbang kepada tabung-tabung anak yatim sekiranya ada di sekolah, di surau. Jadi dekat situ kita ajar anak-anak kita untuk bermasyarakat, untuk kasihan kepada orang-orang yang lebih kurang bernasib baik berbanding kita. Begitu juga dengan ibadah solat tarawih, solat sunat tarawih. InsyaAllah dengan adanya solat sunat tarawih ini, ia adalah satu keistimewaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Dengan kita
mempromosikan solat tarawih ini dengan anak-anak kita. Harapannya ibadah kita pergi ke masjid, ataupun amalan pergi ke masjid untuk solat itu menjadi semakin subur, membantu anak-anak kita untuk melihat bahawa masjid itu sangat penting, sangat besar dalam Islam. Jadi di sini bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang kita boleh ambil banyak peluang untuk kongsi dengan anak-anak, bukan setakat puasa, tetapi untuk membangkitkan jiwa anak-anak kita untuk sayang kepada Ramadan itu, untuk sayang untuk beramal ibadah dan nampak lebih luas daripada hanya akan lapar dan dahaga ketika berpuasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.